Bila kes macam tu berlaku, saya baru rasa fobia ataupun rasa takut. Maksudnya kalaulah waktu tu nyawa saya dicabut, maksudnya saya dilanggar, barulah saya fikir. Kalau tidak saya tak fikir. Saya fikir nak selamatkan orang, saya fikir nak pastikan semuanya okey, itu yang saya fikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam Wejangan Santai episod 54 bersama saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Siti Nurdalila binti Azani dalam program Bual Bicara Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa yang akan merungkai segala persoalan anda. Topik kita pada hari ini adalah kerjaya wartawan kepada pegawai pasukan APM. Baiklah, tetamu jemputan kita pada hari ini adalah Lieutenant Pertahanan Awam Suzaini bin Sulaiman. Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama tim Wejangan pada hari ini. Sama-sama. Baiklah, sebelum kita pergi kepada topik kita pada hari ini iaitu kerjaya wartawan kepada pegawai pasukan APM, boleh tak tuan ceritakan sedikit latar belakang tuan dan penugasan tuan dalam APM ini? Silakan tuan. Bismillah. Terima kasih. Okey, untuk makluman Dalila ya. Okey, saya bermula karier saya sebagai pegawai pasukan APM ni, saya masuk jadi anggota pada 2017 ya, bulan Ogos 2017. Pada waktu tu ikut sejarahnya, waktu tu saya masih lagi wartawan ya, masih wartawan berita harian, wartawan sambilan waktu tu. Jadi saya selalu ikutlah cover semua program-program banjir ataupun apa-apa melibatkan APM ke sana kemari, saya banyak ikut diorang. Jadi selepas tu saya menaruh minatlah pada kerjaya APM ni. Tapi sebelum masuk APM, ada gak sejarah-sejarah saya ya. Saya pernah habis belajar, saya pernah jadi kerani bank, saya pernah mengajar komputer, saya pernah jadi pengajar fotografi dan selama 10 tahun jugalah saya jadi wartawan sambilan di berita harian. Bila saya masuk ke APM ni, jadi saya gunakan ilmu yang saya ada, iaitu bidang kewartawanan ni untuk membantu secara tak langsung kejaya di APM lah. Sebagai contoh, pada pihak wartawan, sekiranya kita bagi berita pada mereka, mereka memerlukan sumber yang banyak ya. Sebagai contoh, di mana, bila dan butir-butir lagi yang diorang perlukan. Jadi pada saya dah dapat lihat apa yang pihak wartawan inginkan ya. Jadi saya dah memudah carakan bagi diorang. Maksud saya tulis, saya karangkan artikel tu semua sendiri dengan ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, dan dari segi gambar pun saya dah dapat cuba minta angle mana yang dia nak ya. Jadi saya memudahkan mereka dan mereka, yalah, kita dah bagi pada mereka, mereka akan terus publish dan tak payah banyak soal lagi. Senang cakap begitu. Biasa kalau kita temu ramah wartawan tanya kita, dia akan tanya itu, tanya ini. Kadang kita tak sangka pun apa soalan yang dia akan kemukakan. Jadi pada saya dah seumpama saya orang luar ya, saya akan tanya, sebagai contoh saya tanya Dalila, okey, tanya tu, tanya ni, jadi maksudnya mudah. Jadi apa soalan yang wartawan tanya, saya dah tolong tanyakan. Jadi maklumat tu lengkap lah, boleh dikatakan macam tu. Jadi bila saya dah masuk ke APM ni, saya tak anggap sebagai kerjaya wartawan tu sahaja. Jadi saya tahu ilmu di APM ni terlalu banyak. Jadi saya gunakan ilmu yang sebaik mungkin, saya belajar, saya ambil sehinggalah menjadi jurulatih lah untuk FRLS dengan AND. Jadi alhamdulillah lah saya dapat CJ kejurulatihan yang itu. Walaupun demikian, saya sentiasa cuba pelajari selagi mana yang boleh, sebab saya yakin di APM ni terlalu banyak bidang ilmu yang ada. Sebagai anggota APM, macam mana tuan boleh kaitkan ilmu pertahanan awam yang tuan peroleh dekat APM ni kepada masyarakat? Okey, alhamdulillah. Sebenarnya macam ni ya. Kita dapat lihat APM ni sebagai satu gedung ilmu ya. Tapi kita sebenarnya bila kita dah masuk jadi anggota APM, kita jangan gunakan ilmu tu hanya bila pakai uniform saja. Kalau kita ikutkan, kita ada mungkin bertugas dalam 8 jam, tapi selebihnya kita duduk di rumah ataupun bekerja ataupun buat benda lain lah. Jadi bila kita ada ilmu APM ni, kita boleh gunakan, manfaatkan. Sebagai contoh lah, kita dalam perjalanan pergi dan balik ke rumah kan, mungkin kita akan terlihat kemalangan sebagai contoh. Jadi takkan kita nak tengok saja. Setidak-tidak kita dah belajar medical, kita dah belajar perawatan awal. Jadi setidak-tidak kita dapat membantu apa yang mampu ya. Walaupun kita bukan doktor, kita bukan nurse, kita bukan MA, tapi kita sebagai ilmu yang ada kita dapat di pusat latihan, kita boleh gunakan sebab kita di tempat kejadian, orang yang pertama di tempat kejadian. Satu lagi sebagai contoh, ilmu-ilmu yang kita ada ni kan, kita boleh manfaatkan untuk orang awam ya. Sebagai contoh, kalau kita pertama tadi, kalau kita tunjuk tadi kemalangan sebagai contoh kan, mungkin juga ahli-ahli keluarga kita yang luka, tercekik, memerlukan CPR. Jadi kita ada ilmu tu, kita gunakan sebaiknya. Jadi itu yang saya nampak, apa yang kita dapat kesan antara peranan orang awam dengan APM lah. Itu jadi bila saya dah
masuk di APM ni saya dapat belajar banyak. Kadang-kadang benda tu mungkin orang anggap telefon 999 pun dah selesai. Tapi sebenarnya tidak. Bila kita telefon 99 tu mungkin banyak masa sampai mungkin setengah jam, 1 jam. Kita tengok pada keadaan ya. Tapi bila kita ada di situ, setidak-tidaknya kita dapat buat perawatan awal. Itu yang paling penting. Itu ialah. Baik Tuan. Okey, saya selit soalan saya pertama tadi. Tadi Tuan banyak cerita kepada ke arah macam mana dulu Tuan wartawan. Tapi Tuan tak cerita penugasan Tuan di APM. Maksudnya, apakah penugasan Tuan sebenarnya di APM ni? Masa sewaktu di daerah dan juga setahu saya ada di daerah dan juga di pejabat negeri, betul Tuan? Betul. Okey, bila saya masuk pada 2017 tu saya bertugas di daerah Kuala Selangor. Daerah Kuala Selangor saya pernah jadi pemandu ambulans pun pernah. Saya bertugas sebagai operasi pun pernah dan juga pentadbiran lah. Kalau dulu kita panggil ASPA, ASTP kan. Jadi masa dulu saya ASTP dengan ASTO lah. Selepas beberapa tahun tu saya bertugas pula di Pejabat Negeri Selangor, iaitu di Kelang lah. Saya bertugas sebagai PRO di sana. Selama setahun juga saya bertugas ke sana. Dan sehinggalah tahun lepas saya dapat peluang lah untuk bertugas di NADMA, Agensi Pengusahaan Bencana Negara, di bahagian Seksyen Pelaksanaan Operasi. Di mana Seksyen Pelaksanaan Operasi ni adalah gabungan beberapa interagensi. Sebagai contoh, bomba ada, APM ada, polis ada, tentera ada, dimasukkan dalam satu agensi iaitu Seksyen Pelaksanaan Operasi. Yang mana benda ni banyak melibatkan hubungan baiklah antara agensi mana-mana agensi selain dengan NADMA. Sebab kita faham NADMA ni adalah agensi perusahaan bencana negara yang melibatkan semua agensi. Jadi bila wujudnya interagensi di situ, dia akan memudahkan ya. Maksudnya tak adalah setiap kali nak mesyuarat, panggil dulu mesyuarat. Bila dah ada orang dekat-dekat situ, senang. Macam tu dia lah. Okey, baik Tuan. Saya dengar tadi Tuan sebut operasi. Boleh tak Tuan cerita mungkin ada apa-apa operasi yang Tuan pernah terlibat atau apa-apa operasi yang kita boleh katakan popular lah Tuan. Silakan Tuan. Okey, Lila, kalau ikutkan walaupun tak berapa lama lah, saya tak adalah terlalu lama berbanding dengan sini yang lain. Tapi boleh saya ceritakan ada juga pengalaman-pengalaman yang mengerikan, menakutkan tu ada ya. Tapi kalau diceritakan sebagai contoh, saya pernah merasai satu pengalaman hampir dilanggar dan mungkin hampir menghilangkan nyawa saya lah. Di mana op selamat pada 2018. Waktu tu ada op selamat lagi, sekarang dah tak ada dah. Dah tukar op prihatin kalau tak silap saya. Pada waktu tu penghujung ya, maksudnya penghujung op selamat yang mana kita dah dalam proses perjalanan nak balik dah. Kita bertemu 2 kes kemalangan pada waktu tu di Lebuh Raya Plus. Kes pertama okey, selesai, kita dah balik dah hantar mangsa ke Hospital Sungai Buloh. Dalam perjalanan balik pula kami melihat ada 2 kenderaan tidak ada mangsa tapi diletakkan di tepi laluan laju. Tapi itu memang sangat bahaya sebab tak ada siapa-siapa yang ada di situ untuk mengawal keadaan. Sebagai contoh, polis tak ada, semua tak ada. Jadi saya rasa benda tu baru berlaku lah. Jadi kami semua turun dan mengawal lalu lintas. Waktu tu pun polis dah ada, KKM pun dah ada. Tapi di waktu tu memang saya berhampiran sangat dengan kenderaan tu, yang mana kenderaan tu diletakkan di laluan laju. Saya menggunakan lampu picit saya dengan helmet saya, semua kita semua peralatan keselamatan semua dah ada, polis pun ada situ, KKM pun dah ada. Jadi bila saya menggerakkan lampu saya macam tu, saya rasa mungkin pemandu tu tak nampak. Mungkin tak nampak ataupun lagipun saya nampak dia bawa laju sangat ya. Dan saya bila buat macam tu mungkinlah baru dia nampak dan dia break kecemasan dan saya rasa mungkin jarak dalam 2 meter macam tu ke arah saya dan dia melanggar belakang kereta dan dia berpusing lah waktu tu. Jadi pada waktu tu saya memang terdiam ya. Waktu tu terdiam dan orang bertanya, kau okey ke? Kau okey ke? Kau okey ke? Jadi saya rasa okey je, tak terfikir apa pun. Tapi bila sehari ke 2 hari, bila kes macam tu berlaku, saya baru rasa fobia ataupun rasa takut. Maksudnya kalaulah waktu tu nyawa saya dicabut, ya, maksudnya saya dilanggar, barulah saya terfikir. Kalau tidak saya tak fikir. Saya fikir nak selamatkan orang, saya fikir nak pastikan semuanya okey, itu yang saya fikirkan. Tapi bila berlaku macam tu, orang dah tanya macam-macam, barulah saya fikir, kalaulah aku tak ada macam tu, kalaulah aku dilanggar pada waktu tu, barulah saya fikir, waktu tu rasa datang fobia. Tapi waktu tu kawan dah tenangkan, okeylah. Tapi itu pengalaman yang paling menakutkan diri saya. Tapi saya fikir balik, tak apalah kan, benda tu kalau nak jadi, dia takdirkan Tuhan saya meninggal kat situ, saya terimalah, nak buat macam mana kan. Itu yang paling saya tak boleh lupalah, kenangan tu. Tapi selain lain-lain tu, kemalangan apa semua tu,
Saya rasa itu yang paling serius lah yang menakutkan saya. Tapi dari segi lain, adalah operasi-operasi contoh di Batang Kali sebagai contoh Alhamdulillah. Itu memang saya datang pada hari pertama, tapi saya jalankan tugas saya sebagai wartawan lah. Maksudnya saya tolong cover berita, saya tak ada turun di untuk menyelamatkan, saya tak ada peluang, tapi saya gunakan ilmu saya untuk cari maklumat. Sebagai contoh, saya tanya pada penyelamat tu, okey, ceritakan sikit pengalaman di sana, apa semua. Tapi kita tidak mengganggu cerita-cerita yang rasmi. Sebagai contoh, sepatutnya kalau bencana, ketua komando operasi bencana, polis akan ceritakan, tapi saya tak kacau. Saya cerita lebih pada pengalaman anggota kita, bagaimana mereka menyelamatkan mangsa. Jadi saya kalau tak silap dalam 30 artikel saya dapat bantu pihak wartawan lah. Saya tak boleh kata saya yang buat, tapi saya bantu pihak wartawan dalam lebih kurang 30 artikel yang dikeluarkan. Alhamdulillah, maksudnya kita memudahkan bidang kewartawan ni. Jadi saya bantu ambil angle yang terbaik. Saya tolong temu ramah pada rakan-rakan APM saya. Jadi maksudnya berita tu saya terus bagi pada orang. Maksudnya Alhamdulillah, maksudnya cerita tu cepat sampai, mudah. Maksud saya hantar je setengah jam, dah keluar dah online apa semua macam tu. Itu jadi sekarang ni. Okay, kalau tuan tak keberatan, boleh saya tahu berita-berita tu dihantar kepada siapa? Okey, saya sebenarnya memang, yalah, kita bekas wartawan ni banyak kabel. Betul. Kalau orang biasa cakapkan banyak kabel. Jadi bila banyak kabel ni, saya ada satu grup WhatsApp para wartawan lah. Ya. Maksud saya gunakan pengalaman saya dengan kawan-kawan yang saya pernah bertugas. Jadi saya bagi artikel tu pada mereka, ya. Sebagai contoh, satu grup WhatsApp. Dia macam ni, senang Alhamdulillah. Kalau contoh kita hantar dalam grup WhatsApp, dia orang tak respon, maksudnya dia tak suka cerita tu ataupun dia tak minat. Tapi kalau dia WhatsApp saya balik, bang, cerita sikit maklumat, info, okey, insya-Allah dia akan keluar. Itu je cara satu yang saya dapat lah. Maksudnya kita hantar je. Kalau dia tak minat, dia tak akan keluar. Ataupun mungkin waktu tu ada cerita yang lebih hebat, dia memang tak akan keluar. Kita kena faham dia punya carta dia lah, waktu bila sesuai keluar, waktu bila tak sesuai keluar. Dan pengalaman saya kalau lihat, kita jadikan cerita tu menarik, ya? Maksudnya kita kena pandai tackle tajuk. Jangan kita cakap APM jumpa 10 meter ular di kebun. Macam tu macam cerita biasa, semua orang pernah tengok. Tapi kita buat cerita-cerita yang mungkin ada cerita yang menarik di sebalik cerita tu, ya? Sebagai contoh, kata orang tu terperanjat, buka pintu bilik air, ular bagi salam, contoh kan. Jadi kita berminat nak baca cerita tu. Tapi sebenarnya cerita tu mungkin membuatkan orang nak baca dan itu cerita hit. Kalau saya boleh ceritakan lah. Sebab orang sekarang ni lebih suka benda-benda yang macam tu lah, mengejutkan. Dan di sebalik tu kadang-kadang kita kena fikir, mungkin pada kita sebagai anggota APM cerita biasa. Mungkin cerita ular, cerita biawak. Tapi pada orang awam, benda tu cerita yang sangat menarik. Ya, sebagai contoh biawak lah, apalah. Kalau contoh, ada satu kes di Kuala Selangor dulu, saya ambil berita bayi kecil dia sesak nafas di dalam kereta. Tapi cerita tu sebenarnya macam mungkin biasa, kan? Tapi bila kita highlightkan dalam surat khabar ataupun berita online, maksudnya memang benda tu memang mungkin pernah berlaku pada sesiapa pun. Kalau bayi sesak nafas, apa kita nak buat? Apa yang perlu kita lakukan, apa semua. Jadi benda tu sebagai satu panduan sebenarnya secara tak langsung lah. Itu sebab pada saya lah, walaupun ilmu yang saya ada ni sebenarnya saya cuba share, kongsi, dan mudah-mudahan diberi manfaat pada orang awam dan kita semua. Macam tu dia lah. Baik tuan, terima kasih tuan. Baiklah, tadi kita sedia maklum yang tuan merupakan pegawai pasukan yang bertugas di NAKMA, betul tuan? Ya, betul. Boleh tak tuan ceritakan sebersikit pada kami, apakah penugasan tuan yang sebenarnya di NAKMA? Silakan tuan. Okey, saya cerita banyak pun saya cubalah rangkumkanlah. Sebagai contoh, kita ada operasi pemindahan awan, ya, sebagai contoh, ya. Okey, operasi pemindahan awan ni sebenarnya apa? Kalau kita perasan sekarang ni, mungkin, ya, pertama kemarau, ya, mungkin kawasan tu tidak ada air ataupun musim tak hujan langsung. Jadi dia menyebabkan apa? Sebagai contoh, tanaman mungkin rosak, kan? Jadi salah satu inisiatif yang pihak kerajaan ataupun sesiapa akan cuba lakukan adalah operasi pemindahan awan, ya. Jadi benda tu biasa kalau ikut prosedur dia akan hantarlah surat ke apa semua kepada pihak NAKMA. Jadi pihak NAKMA akan membantulah, maksudnya dia ada garis panduan dia apa semua, memang ada garis panduan lah. Jadi untuk jalankan operasi pemindahan awan, nampak macam simple tapi semuanya ada detail dia. Itu sebab mesti ada SOP ataupun peraturan tetap operasi, ya. Kita kena ingat macam tu. Jadi antara satu yang saya dapat pergi operasi pemindahan awan, saya dapat naik kapal terbang, tengok macam mana ketinggian berapa, air garam tu perlu disiram, kan. Kalau contoh awan tak ada, tak boleh siram ataupun tak sesuai, mungkin kemungkinan untuk dapat
hujan tu susah kan, kita kena pastikan awan tu banyak sebagai contoh kan. Itu dari segi teknikal lah. Itu dari segi pengambilan awan. Okey, untuk tugasan-tugasan lain sebagai contoh, kita buat SOP. SOP tu maksudnya kadang-kadang kita perlu perbaiki. Kalau contoh kita tengok baru-baru ni ada arahan Natma nombor 1 kan, dulu sebelum dari MKN 20. Jadi kita cuba perbaiki setiap kali berlakunya bencana, kita tengok sesuai tak SOP ataupun PTO yang dijalankan tu. Kadang-kadang mungkin tak sesuai, agensi ni tak kena, tak cukup, sebenarnya agensi ni apa. Jadi bila kita buat SOP ataupun PTO ni, maksudnya dia akan lebih beri rujukan pada agensi lah, kan, sesiapa saja. Mungkin kalau sebelum ni tidak ada SOP tertentu untuk tanah runtuh kan, sebagai contoh. Jadi bila berlakunya tanah runtuh, rupanya benda ni tak cukup sebagai contoh kan. Ini tak ada, ni tak ada. Jadi maksudnya salah satu peranan Natma yang saya nampak, mereka cuba membuat satu PTO ataupun SOP tu supaya diketengahkan dan sebagai panduan untuk semualah penyelamat. Itu salah satu. Lagi yang lain, kita banyak buat bengkel kan, bengkel ataupun sebagai contoh benda-benda macam inilah, tabletop exercise. Maksudnya dia merancang sekiranya berlaku bencana, bagi contoh tanah runtuh ataupun pecah ampangan apa semua tu. Jadi dia buat satu tabletop, semua agensi semua ada di situ ya. Contoh APM, bomba, polis, lepas tu orang awam. Kalau contoh jana kuasa tu TNB sebagai contoh kan, semua berbincang sekiranya berlaku apa-apa. Sebagai contoh berlaku, okey, siapa yang bertindak? Apa peranan Komando Operasi Bencana? Apa peranan Timbalan Komando Operasi Bencana? Apa peranan Sekretariat, APM sebagai Sekretariat kan? Jadi semua ada, di peringkat pusat ada, peringkat daerah ada, peringkat negeri ada, semua peranan. Jadi bila berlaku latihan macam ni, setidak-tidaknya orang akan alert ya. Janganlah contoh dah berlaku banjir baru apa nak buat? Dia orang keliru. Jadi bila kita buat tabletop exercise, dah settle semua, kita akan buat field training. Maksudnya betul-betul simulasi. Kan? Bila betul simulasi tu barulah okey, peranan orang awam buat macam mana, polis buat macam mana. Jadi kita nak melihat sekiranya ada yang tak cukup ataupun yang tak kena, mungkin terlupa yang ini, tertinggal yang ini, kenapa yang ini tak ada. Jadi bila dah buat macam tu, barulah dia akan buat satu kesimpulan, adakah perjalanan sekiranya berlaku bencana ini dapat dijalankan, diselesaikan dengan baik atau tidak. Kadang-kadang benda tu nampak macam okey sebab kita tengok dalam kertas kan. Mungkin SOP yang kita buat ada dalam kertas, tapi bila berlaku betul-betul kita tak pasti kan. Kita nampak mungkin ini tak cukup ni. Kenapa orang awam tak dibawa dulu terus ke balai raya contohlah kan. Okey, makanan tak cukup, orang penduduk awam di situ, penduduk di situ ada mungkin 3,000, kenapa makanan JKM sediakan sikit, sebagai contoh. Jadi bila berlaku FTX ni ataupun latihan simulasi bencana ni, baru tahu ini tak cukup, ini tak kena, macam tu. Jadi benda ni mereka di Natma ni sebagai contoh, mereka lakukan banyak program-program macam ni. Setidak-tidaknya buat awareness ataupun orang kampung tahu kewujudan ada. Sebab kebanyakan dia orang bila tak berlaku bencana, dia orang anggap tak ada apa-apa kan. Jadi maksudnya bila tak ada apa-apa, dia orang enjoy, relax. Penatlah kita mengajar tentang beg kecemasan kan. Bila berlaku banjir, dia orang tak tahu nak buat apa. Dia orang telefon 999, itu saja dia orang mengharapkan panggilan 999 dan dia orang tak tahu nak buat apa. Jadi sebenarnya salah satu tu kita buat kesedaran pada orang awam lah bila kita buat program tu di tempat yang sesuai. Jadi pertama kita dapat agensi dapat bekerjasama kan. Lepas tu orang awam pun tahu peranan dia orang. Macam tu. Itu je lah setakat ni yang saya boleh ceritakan. Banyak cerita sebenarnya tapi itulah. Okey. Saya sedia maklum Tuan Di Natma dan penugasan Tuan Di Natma pada Januari 2024. Okey, kira dah setahun dah Tuan. Mungkin ada apa-apa pengalaman Tuan berada di sana yang Tuan boleh kongsikan kepada kami. Sebab Tuan merupakan satu-satunya pegawai pasukan di sana. Okey, silakan Tuan. Okey, Dalila. Terima kasih. Okey, macam inilah. Kalau kita dapat lihat penugasan di Natma ni, kalau contoh saya cerita awal tadi, membuat PTO, membengkel semua, itu lebih pada pengurusan atas lah. Maksudnya pegawai-pegawai atasan. Tapi walaupun begitu, walaupun pengalaman saya sebagai pegawai pasukan, saya gunakan ilmu tu sebaik mungkin adalah, sebagai contoh, saya dapat melihat sendiri dia punya flow ataupun carta pergerakan dia lah. Contoh, macam permainan awan sebagai contoh tadi kan, saya dapat tengok proses dia daripada awal, daripada hantar surat sampailah ke kapal terbang, siramkan air apa semua. Lepas tu dari segi buat bengkel ataupun tabletop apa semua tu, saya dapat tengok proses dia, perjalanan kerja dia daripada mesyuarat awal kan, mesyuarat awal sampailah perjalanan, yalah sebenarnya cakap booking hotel apa semua itulah, booking penginapan semua, makan apa semua, surat menyurat semua, saya dapat rasa sendiri. Walaupun saya tahu saya bukanlah bahagian pengurusan yang dapat
buat kerja-kerja yang level-level tinggi. Tapi percayalah, pengalaman ini sangat bermakna pada saya. Mungkin kita letak tepi sekejap operasi tangkap ular ke medik, kita letak tepi sebab di Dinan Aman ni banyak lebih pada pengurusan dengan inilah, maksudnya kerja-kerja pejabat. Tapi walaupun demikian, saya gunakan ilmu yang sebaik mungkin untuk diri saya. Sebab bila berada di Dinan Aman ni satu ilmu yang mungkin orang lain susah nak dapat. Tapi saya rasa benda tu sangat bermakna pada saya. Walaupun mungkin saya tak dapat applykan benda tu pada kehidupan, tapi setidaknya pengalaman tu sama bermakna lah. Sebab kita dapat jumpa orang yang besar-besar, ya. So, orang yang berjawatan tinggi apa semua kan. Adalah. Jadi kita rasa kita ni begitu kerdil lah sebenarnya, kan. Tapi kita jangan jadikan itu satu masalah. Kita jadikan itu satu cabaran yang mana kita boleh buat. Di mana kita berada, kita boleh dihormati sebenarnya. Pada saya, bila di sana, walaupun saya tak pakai uniform APM, tapi jiwa saya masih APM lagi, kekal, sentiasa. Dan saya cuba ambil ilmu yang sebanyak mungkin di sana untuk saya pelajari. Mungkin satu masa nanti berguna untuk saya dan boleh saya sharekan ilmu saya ni pada APM sendiri. Mungkin kalau APM perlukan ilmu ni, dan saya takkan sia-siakanlah ilmu tu, insyaAllah. Macam tu dia lah. Okay, baik. Terima kasih Tuan. Baiklah Tuan, saya tertarik dengan Tuan punya, sebab Tuan background Tuan wartawan. Tuan kata kat sini waktu Tuan di APM, Tuan membantu dari segi dari segi penulisan, dari segi laporan. Mungkin sebab saya sendiri daripada PRO, mungkin Tuan boleh gunakan ilmu yang Tuan ada ni untuk membantu PRO yang ada ni untuk salurkan maklumat tu yang lebih tepat, yang lebih menarik. Macam mana Tuan? Betul-betul lah. Saya tak nafikan ni. Sebagai contoh lah, saya masa dululah saya masih di Kuala Selangor, saya ada dalam grup diorang lah, grup dalam daerah tu, dan saya mula cerita tu macam menarik cerita ni, kan. Kadang-kadang kita melihat tu, macam saya katakan daripada awal tadi, mata orang awam ataupun perasaan orang awam. Kita jangan anggota. Macam saya kata, kalau anggota kita benda ni biasa je. Sebenarnya benda tu orang awam perlu tahu, ya, sebagai contoh lah. Jadi kadang-kadang saya tengok cerita ni, cerita ni ni menarik ni, kan. Saya tengoklah artikel tu. Lepas tu saya cuba cari maklumat. Okey, boleh tak kontak PRO negeri ataupun daerah untuk saya bantu, kan. Tolong cerita sikit. Okey, senang cakap macam where, how, when tu semua macam biasalah, kan. Lepas tu kita kena tanya soalan-soalan yang mungkin orang awam akan tanya, kan. Soalan-soalan yang mungkin tak terfikir oleh orang biasa. Jadi soalan tu kena banyak. Jadi tanyalah banyak. Macam mana, kadang-kadang kita agak bosan tu kalau adalah sendiri tengok, kan. Apa salah wartawan ni banyak sangat tanya. Betul. Kan. Wartawan banyak sangat tanya. Tapi sebenarnya itu adalah aset sebenarnya untuk buatkan artikel. Dan diorang kena buat, kalau kita perasan, apa beza kalau contoh tengok artikel ni dengan ni. Sebenarnya dia nak ada kelainan antara satu artikel dengan artikel yang lain. Takkan dia nak copy 100%. Contohlah Berita Harian buat macam ni, NSTP buat macam ni. Benda yang sama. Kita pun bosan baca berita macam tu, kan. Jadi kadang-kadang apa salahnya kita buat satu kelainan ataupun tambah berita-berita yang mungkin wartawan lain tak buat, kan. Kadang-kadang kita perasanlah, macam saya pun tengok. Saya pernah bagi artikel tu pada wartawan. Wartawan ni tanya lain. Wartawan ni tanya lain. Jadi dia ambil angle yang berbeza. Kalau kita tengok benda tu macam dia orang ada fikiran yang di luar kotak lah, senang cakap. Dia orang tak akan tanya benda yang biasa. Macam saya kata tadi dalam awal-awal tadi, kita kena bagi menarik perhatian orang, kan. Kadang cerita tu mungkin biasa, tapi kalau di pihak orang awam cerita tu agak berbeza. Jadi kita kena sendiri tengok. Macam contoh Dalilah di PRO pun boleh agak, kan. Kita just tengoklah berita. Kalau contoh dia bagi operasi, tengok ular 10 meter, 20 meter. Contoh kita bacakan kronologi dia. Maksudnya mungkin dia ni baru bangun subuh, buka-buka pintu jumpa ular. Itu pun okey juga, cerita yang menarik juga. Sebagai contoh satu lagi, ingat ekor tikus rupanya ekor ular. Benda-benda macam tu, tajuk-tajuk itu macam menarik perhatian untuk membaca. Jadi bila cerita tu menarik, jadi orang akan berhenti beberapa saat untuk membaca. Kadang-kadang macam kita biasa tengok TikTok, kan, tengok scroll. Macam mana nak suruh orang tu berhenti dalam beberapa saat untuk membaca berita kita. Jadi itu kena buat sesuatu yang menarik supaya orang akan berhenti beberapa saat untuk membaca artikel kita, dan mereka akan baca sampai habis. Percayalah benda macam tu. Dan kita boleh selitkan ilmu-ilmu pengetahuan kita, peranan-peranan APM. Jadi benda tu di sebalik cerita ada peranan kita yang diorang mungkin tak tahu, ya. Itu dia. Terima kasih Tuan, banyak ilmu saya dapat hari ni. Terima kasih. Baiklah, wejangan ni adalah nasihat. Mungkin ada apa-apa nasihat yang Tuan boleh berikan kepada penonton kita. Silakan Tuan. Okey, dah lah. Okey, macam inilah.
sebenarnya kita tak perlu pakai uniform untuk berbuat kebaikan. Ini adalah macam contoh saya dulu sebelum saya menjadi anggota APM, saya tak tahu nak menyelamatkan orang. Niat nak tolong tu banyak. Niat tu nak setiap kali kemalangan saya nak tolong, tapi saya tak tahu apa-apa. Aku nak buat apa ni, nak buat ni, tahan darah apa semua, saya tak tahu. Kan? Tapi alhamdulillah bila saya belajar di APM, banyak ilmu yang saya perolehi yang saya dapat manfaatkan pada orang awam. Alhamdulillah ya. Sebab kalau kita perasan kan, ilmu kita ni sangat bermanfaat. Sebagai contoh, dulu saya kalau tengok ular saya terus ketuk. Kan? Sebenarnya tak boleh. Kan? Tak boleh ketuk, bunuh je tak boleh. Sebenarnya kita kena ada sifat-sifat penyayang pun ada dekat APM ni ya. Maksudnya tangkap dia, ya? Panggil APM ataupun siapa-siapa untuk bawa ular tu. Dan satu lagi pada saya, bila saya dah jadi anggota ni, kita kena ikhlaskan perbuatan kita, pekerjaan kita sebenarnya. Kita faham kalau yang tahu bekerja di APM sebagai sukarelawan tahu bayaran dia berapa sangat kan. Tapi kalau contoh nak kaya, jangan kerja APM. Maksud saya jangan bertugas jadi anggota APM. Kalau nak kaya tu bukan ini tempat dia. Betul. Ya? Kata orang tu kita cari saham akhirat lah. Kita cari saham akhirat yang mana ikhlaskan pekerjaan kita ni. Maksudnya bila kita buat sesuatu kita ikhlas, insya-Allah balasannya di akhirat nanti. Dunia mungkinlah dengan allowance kita tu kan, alhamdulillah lah. Tapi kita setiap kali sesuatu yang kita buat tu kita ikhlaskan sahaja. Perbuatan kita, pekerjaan kita ni kita ikhlaskan, insya-Allah ada kebaikannya kat situ. Dan kita kena ingat pekerjaan kita ni sebenarnya adalah satu pahala sebenarnya. Kadang-kadang orang terlupa, orang ingat pahala pergi masjid je, tapi sebenarnya perbuatan kita ni pun sebenarnya sangat memberi kata orang tu kebaikan pada diri kita dan orang awam. Dan pada saya, itu je peranan saya, pemikiran saya, kalau kita buat suatu pekerjaan tu, ikhlaskan semuanya. Jadi bila kita ikhlas, kita takkan berkira sangat, oh ni tak ada, ni kena ada bayar, ni semua. Jadi kita ikhlaskan. Walaupun demikian, kita tetaplah bertugas, kita mesti faham keperluan duit apa semua tu kita faham. Tapi keikhlasan tu penting. Dan setiap kali kita bertugas, kalau orang ucap terima kasih pun pada saya dah sangat bererti lah. Kalau contoh kita bertugas kan, tugas tangkap tangkap ular ke, menyelamat aksiden ke, kemalangan kan, dia cakap terima kasih ya, itu yang sangat bererti pada saya. Sangat saya seronok saya dengar tu. Walaupun kata orang tu benda tu sangat kecil kan, terima kasih je kan, tapi pada sangat bermakna pada saya. Itulah. Terima kasih Tuan. Ya, terima kasih tu dia nampak perkataan dia macam simple, terima kasih, tapi sangatlah berat sebenarnya kadang-kadang untuk orang ucapkan. Betul kan? Okey, baik Tuan, ini merupakan episod terakhir pada bulan puasa dan kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Mungkin ada apa-apa ucapan yang Tuan nak berikan kepada keluarga ataupun kepada warga APM? Silakan Tuan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, yalah kita pun akan menyambut sambutan Hari Lebaran tidak berapa lama lagi. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya ahli keluarga saya dan juga semua anggota dan pegawai APM di seluruh negara lah, dengan ucapan berhati-hati di jalan raya. Walaupun kita menyambut perayaan, tapi kita still masih kena berhati-hatilah dalam apa saja yang kita lakukan. Nampaknya kita dah ke penghujung. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama Tim Wejangan. Terima kasih segala banyak ilmu saya dapat hari ini. Nampak mungkin kita boleh jumpa lagi dekat episod-episod akan datang. Mungkin kita boleh cerita lagi berkaitan benda lain. Cuma saya berminat dari segi kewartawanan Tuan tu, dari segi penugasan tu. Sebab mungkin dari segi kita buat apa tadi Tuan kata? Artikel tu. Mungkin kita PRO boleh belajar supaya maklumat kita ni sampai orang lebih berminat nak tengok kita punya laporan artikel kita kan. Sekian saja untuk episod kali ini, sehingga berjumpa di minggu akan datang bersama hos-hosnya dan topik-topik yang lebih menarik. Jika ada sebarang idea atau komen, boleh salurkan kepada PRO Alpha Bangi @civilfence.gov.my. Sekian, Alpha memacu kecemerlangan. Topik kita pada hari ini adalah kerjaya wartawan kepada tersasar pula yang tu. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput tetamu jemputan kita pada hari ini adalah Lieutenant Pertahanan Awam. Lieutenant Pertahanan Awam Suzaini bin Sulaiman. Apa khabar Tuan? Baik, terima kasih. Terima kasih kerana sudi meluangkan kenapa susah saya kali ni? Okey Tuan, soalan saya seterusnya, sebagai anggota APM, okey, ada ilmu-ilmu yang Tuan dah peroleh dalam APM ni. Apa yang Tuan boleh macam mana cakap Okey Tuan, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sorry lah tersalah tempat. Tak perasan dulu
Ada, tuan ada tulis dekat situ? Ada IPPA. Oh, sebab saya memang dah tengok sebelum ni memang kat Alfa. Dah sampai sana dah, gerak dari Mak tadi pukul 10. Siap isi borang semua kan. Itu masa dalam WhatsApp tu saya dah naik atas dah. Memang dah tengok pasal gelap tak ada orang. Sebab kata tingkat 3 kan. Tingkat 3 PRO. Saya ingat tingkat 3 sini. Sebab sana kita tahu tak ada tingkat 3. Saya cakap dah sampai ke office PRO kan. Lepas tu kata Dewan Tunteja, saya ingat kan bawah. Oh di bawah. Aku tengok bawah pasal kosong. Itu berlari tu. Itu sebab saya call. Untuk negara